sangat wajar di kala ini di tengah-tengah masyarakat begitu terlalu bebas sehingga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya ada kesempatan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu untuk scam seorang dan sebagainya, dan sehingga timbul isu-isu yang berkaitan dengan fitnah dan sebagainya. Jadi itu adalah sangat wajar bagi saya. Langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan adalah untuk membentuk dan mendidik masyarakat dan rakyat ini supaya dengan sistem ini memaksa orang jahat untuk menjadi baik. Kita nak wujudkan satu sistem untuk memaksa orang jahat menjadi baik, bukannya sistem yang akhirnya yang boleh merosakkan menjadikan orang baik menjadi jahat. Jadi inilah yang saya fikir dilakukan oleh pihak kementerian. Tapi apapun, bagi saya perlu kepada penerangan yang lebih meluas untuk difahami oleh masyarakat dan rakyat untuk mengelak daripada ada prasangka-prasangka dan persepsi pandangan terhadap langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan. Apatah lagi dalam situasi sekarang ini, dalam situasi AI ini, AI yang sudah tentu scammer ni dia akan berwajah baru. Dia akan berwajah, suaranya sama seperti mana suara orang. Hari ini scammernya hantar nombor untuk kita klik dan sebagainya. Tetapi sekarang mungkin dia akan wujudkan suara seperti dalam bentuk audio seperti mana suara ori, nama yang telah pun di scam. Jadi ini harus dilihat secara terperinci bagaimana untuk menghalang perkara-perkara seperti ini daripada berlaku.